Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jumpa-jumpa telah menekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini dan tanda sokongan anda. Okey, baik, pada video kali ini Amin nak mengesahkan perkara ni ya, sebab ramai yang masih sangsi lagi tentang penambahan amount semangat tunai, semangat asas ramah SARA. SARA 2026 untuk tahun 2026 ya, ada penambahan. Jom kita mulakan. Baik, Amin nak jelaskan berdasarkan data dan fakta yang benar berkenaan dengan semakan rekod e-kasih akan dibuat secara berkala terhadap penerima SARA bagi penerima STR bagi tahun 2026 ya. Okey, untuk kategori miskin dan miskin tegar ni memang ada. Ya, kita tak perlu sangsi dah. Memang ada untuk tahun 2026 ya. Orang cakap semakan berkala ni berlaku. Dan untuk perkara semakan berkala ni Amin nak kena jelaskannya supaya kita faham dengan jelas ya. Okey, seawal 31 Januari ya. Okey, data e-kasih ni akan disemak ya. Jadi untuk penerima SARA tahun 2026 ya, yang menerima mulai bulan Januari 2026 ya, keputusan untuk semakan berkala ni ya adalah pada bulan April 2026. Jadi pada bulan April akan ada satu kali orang cakap penambahan ya. Sekiranya ada yang layak untuk masuk ke dalam kategori e-kasih miskin dan miskin tegar. Dan yang seterusnya pula ya, untuk data e-kasih ya sehingga 30 April 2026 pula. Okey, yang mana layak untuk SARA 2026 mulai bulan April. Ingat mulai bulan April 2026 keputusan kelayakan adalah pada bulan Julai 2026. Bulan Julai. Jadi maksudnya bulan Julai akan ada satu lagi penambahan. Okey, yang tadi pada bulan April dan seterusnya pada bulan Julai. Okey, dan seterusnya untuk data e-kasih sehingga 31 hari bulan Julai 2026 yang mana layak untuk SARA 2026. Okey, mulai bulan Julai 2026, okey, keputusan untuk semakan, kelayakan dan pembayaran adalah pada bulan Ogos 2026, bulan 8, satu kali lagi. Dan yang terakhir, okey, ialah data e-kasih sehingga 31 Oktober 2026 yang mana layak untuk orang cakap SARA mulai bulan Oktober 2026. Okey, keputusan adalah pada November 2026. Okey, jadi dekat sini ya, bulan yang anda kena ambil perhatiannya tentang penambahan amount untuk SARA ni adalah yang pertama bulan April, dan yang kedua bulan Julai, yang ketiga bulan Ogos, dan yang keempat bulan November. 4 bulan tersebut ya adalah bulan untuk penambahan amount kerana layak masuk ke dalam kategori e-kasih miskin dan miskin tegar hasil semakan berkala. Dan macam ruangan yang Amin tanda tadi ya, yang Amin gelapkan, yang Amin kotakkan tadi itu adalah yang paling hampir untuk kita terima. Okey, untuk tahun 2026. Yang mana sehingga Januari 2026 ya, semakan ni berlaku, dan semakan yang akan berlaku, yang dah pun berlaku pada bulan Januari 2026 ni, keputusannya akan kita ketahui pada pembayaran SARA bulan April 2026 ya, SARA bulan 4. Jadi pada SARA bulan 4 nanti akan ada penambahan amount ya, kerana penerima-penerima yang layak masuk dalam kategori e-kasih ni mereka akan dapat amount baru. Ya, seperti jadual di hadapan ni, okey, ini jadual penuh yang mana kita nampak dengan jelas ya, yang mana bukan e-kasih dan yang e-kasih miskin dan miskin tegar. Jadi yang mana tak kira lah sama ada isi rumah, warga emas maupun golongan bujang ya, sekiranya anda ni memang layak untuk masuk ke dalam e-kasih miskin dan miskin tegar hasil semakan berkala, maka anda akan dapat amount baru. Okey, dan diyakini memang sama lah macam tahun lepas, akan ada tunggakan lah sedikit kan. Jadi akan dapat lebih lah daripada amount asal tu untuk pembayaran pertama yang anda terima selepas semakan berkala tu. Persoalannya, kenapa sampai 4 kali semakan?
Okey, jawapannya kerana permohonan untuk STR ni dibuka sepanjang tahun. Dan sepanjang tahun akan ada permohonan baru, ya, penerima baru, dan di kalangan penerima-penerima baru ni, ya, mereka juga akan disemak, ya, untuk memastikan adakah mereka ni betul-betul layak untuk masuk ke dalam kategori IKC miskin dan miskin tegar. Selain daripada itu juga, ya, untuk menyemak semula penerima SARA sedia ada ni, ya, adakah ada di kalangan mereka ni yang sepatutnya dapat tapi tercicir. Perkara ni kita kena faham jelas. Itu sebabnya 4 kali. Ya, bukannya sekali, bukannya 2 kali, 4 kali. Ya, memandangkan STR pun ada 4 fasa. Jadi semakan ni pun berlaku sebanyak 4 kali. Okey, jadi memang betul lah, memang sah. Okey, penambahan amaun SARA tu adalah 4 kali dan yes, akan ada penerima yang bakal masuk ke dalam kategori IKC miskin dan miskin tegar. Okey, walaupun kita tak boleh nak kata jumlahnya banyak, ramai, tapi memang akan ada. Setelah disemak silang dan sebagainya. Baik, semoga jelas dengan apa sampaikan dan manfaat kepada semua dan dapat kita jadikan panduan bersama. Okey? Sahih. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.